Masalahnya sejak 5 tahun lepas, yang tunggu-tunggu tu tak beli-beli sampai sekarang. Nak ikutkan, nak mulalah beli emas dengan harga lebih murah. Tapi makin lama setiap tahun harga emas makin mahal. Makin naik. Akhir sekali dia terpaksa beli emas yang sama pada harga yang mahal, yang lebih lagi daripada dulu. Akhir sekali menyesal kenapalah tak bermula lebih awal. Sebab guru saya pernah cakap, biar menyesal beli emas berbanding menyesal tak beli. Menyesal beli sekejap je, harga emas makin lama makin mahal. Tapi kalau menyesal tak beli, menyesalnya sampai kesudah kita tak boleh beli dah harga emas yang kita pernah tangguh dulu. Saya pernah ingat lagi waktu saya mula simpan emas pada harga RM260 1 gram. Orang cakap mahal. Masuk tahun 2024, harga emas dah jadi 400 lebih dah. Masih orang cakap mahal lagi. Tahun 2025 dah naik 500, dah cecah 600 lebih dah. Pun orang akan cakap perkara yang sama, harga emas mahal. Jadi kalau kita anggap mahal, bila kita nak beli emas? Bila yang dia anggap murah? Sebenarnya tuan-puan, harga emas tak pernah murah. Kalau tengok harga emas jangka pendek memanglah ada turun naik. Tapi setiap 2-3 tahun, sepanjang 20 tahun kebelakangan ni, at least kenaikan harga emas 10% setahun. Sebab tu yang bijak bukan tunggu harga emas murah. Tapi setiap kali ada duit lebih je, dia terus akan top up emas mengikut bajet dia. Jadi jangan tunggu harga emas murah, mula ikut bajet kita. Boleh mula dengan serendah 1 gram, pergi dekat profile saya ada pautan, boleh follow step by step.